Wih, dapat UR million tu. Assalamualaikum geng. Apa khabar semua? Okay. Hari ni aku ada benda best nak buka. Okay, aku ada benda best, iaitu benda yang orang tunggu-tunggu. Dah rilis. Aku rasa dah rilis awal bulan sorry. Awal bulan 4 tak, awal bulan 4 bukan awal bulan 4. Hujung bulan 4 dah silap aku. Yang itulah kan. Yang kita tunggu-tunggu yang kita ni kita dah dapat. Itu Ultraman Card Booster Pack 03. Korang dah ready ke belum? Kalau belum, tak apa. Aku dah ready untuk korang, okay? Kita tengok dulu. Nampak tak ni? Nampak ni? Bukan kotak biasa, tapi biasa-biasa je. Kotak ni penuh harapan, impian, kemungkinan dapat kad rare yang buat raksasa nangis dan selimut kan? Kat sini ada. Tengok ni. Kaiju yang keminat. Baltan. Zeta. Ni Belial. Aku tak ingat apa nama dia ni. Komora. Okay. Untuk dalam pack, dalam box ni kita ada 24 packs. Setiap pack ada 6 kad. Total semua ni ada 111 jenis kad. 30 kad selari. Okay. Sama. Bukan kad biasa-biasa tau. Ni ada triple rare, double rare, yang common. Common pun comel tau. Yang hina kad common. Comel dia. Okay. Okay, sekarang kita akan buka pack satu persatu. Perlahan macam buka surat cinta daripada Ultraman 3 dan kamera kan. Betul tak? Kita akan buka slow-slow. Kita buka. Sah. Kita memerlukan senjata je sikit untuk buka. Okey geng, ini dia. Kita box. Kita akan buka pack pertama daripada Ultraman Card Game Booster Box 03. Kita pack ke booster box sama je. 03. Okey. Buka kotaknya. Nampak tak? Dia ada promo kat sini. Iaitu triple rare promo card dekat sini. Ini nanti kita akan letak untuk loader. Itulah geng. Pack yang pertama. Okay, pack yang pertama tak tahulah. Rasa dia geng macam nak ambil result UPSR kan. Tapi result tu kat Ultraman. Bismillah. Kita buka perlahan. Macam buka hadiah. Kita tengok apa yang akan keluar. Yang pack yang pertama. Swash. Kad yang pertama kita dapat Jeep, Belial, tak Mephisto lupa dah nama dia. Ini Decker, Frontat, Ginga. Tak ada hit geng. Untuk booster pack yang pertama tak ada hit. Tak ada hit geng. Tak ada hit. Swash. Ginga. Okay, kita tengok satu-satu tau gak. Alamak, double rare Ultraman Ops. Kita dah dapat satu. Double R. Pisio. Nampak tak? Ultraman Pisio. Kita dapat SIM card Ultraman Belial. Ni Ultraman Belial kan? Betul tak? Yalah. Kita dapat SIM card. So, kita teruskan dengan pack yang ketiga. Pack yang ketiga. Swash.
Kau kenapa? Ultraman Zack. Kau kenapa? Kita tengok kat sini. Ultraman Zack. Ultraman Belial. Woi, jangan tinggal aku. Macam itulah pandangannya. Kaiju. Harginga. Singkat biasa. Singkat lagi. Okay, itu dia. Kita lepas ni kita akan asingkan command art apa semua ni. Okay. Yang risau. Ni, tengok balik. Aku lupa dah tadi. Art taker. Dia setiap pack dia akan ada hit dia lah. Proses art apa semua tu. Pack yang kedua geng. Pack yang kedua. Pack yang keempat. Pack yang keempat. Pack yang keempat. Dia datang dengan Ultraman Ginga, Belial, Singkat, Double Rare, G, Zero. Kita kumpau lagi geng. Pack yang kelima. Belial lagi. Jangan cekik aku. Ini dia Ultraman Art dengan Girl Art. Ginga lagi. Cantik kan Belial ni. Kalau buka biasa dia tinggi juga poin dia. Nanti kita try adjust macam mana ni kan. Kita try adjust macam mana kita nak try play game dia. Swash. Zero. Belial. AP gang. Keting. AP gang. Keting. Kita dapat AP off. Cantik tu. Oh lama. Cantik. Ini ops apa yang form aku lupa dah. Cantik lah. Zeton. Kita dah dapat Zeton kat sini. Tak biasa. Tapi jangan risau. Kat biasa pun kita akan simpan. Pack seterusnya. Anji. Belial. Mebius. G. Biasa lah. Apa lagi? Kita selesai kan? Banyak lagi pack. Kita buka 2 pack terus. Tenang. Okay. Ultraman favorite juga ni, salah satu favorite saya. Okay. Ellie King, Will Art, Zack, Nexus. Singkat antara Jimbot dengan Ginga. Scan ni Zero. Belial. Tingkat deka lagi. Double rare pula. Triple rare. Untuk aku triple rare kali ni cantik lah. Ada shining kat sini semua. Nampak. Cantik memang cantik art dia. Kali ni art dia daripada Tonji Matsuno. Cantik. Triple rare. Aku dah dapat triple rare lagi. Kan? Triple rare. Nampak pula kat sini. Triple rare kita letak atas ni. Oh jatuh. Triple rare kat sini lah.
Lakers, Sabasat. Belial. Korang jangan lupa komen, like, subscribe sekali geng. Bantu aku untuk kita boleh buat lagi review kad akan datang. Sama-sama kita support. Ultraman Nexus. Singkat ni jitnya. Wih, dapat UR. Wih, dapat UR Belial doh. Cantik Wih, aku dapat Belial. UR tu cantik. Wih, cantik tu. Ada, kau tengok. Wih, mana? Aku semalam lah. Cek harga balik. Cantik. Letak atas dulu. Sabar. Benda tu kita akan letak dalam sleeve dengan top body. R biasa. Yalah. Tak biasa ya. Biasa. Ui. Kita dapat. Okay. Tak apa. Ginga, Decker. Ni Zeton, Hyper Zeton. R Elec King. Ginga. Biasa. Okay geng. Jadi kita dah dapat unboxing ni. Memang berterabut sikit lah. Aku pun tak prepare apa. Tak prepare plastik sampah ke apa. Hantarlah dia. Betul tak? So kita buat untuk korang ni. Aku buat untuk korang ni. Lepas ni kalau aku ada sambutan, aku akan review lagi. Mana tahu aku dapat review Ultra Replica punya device kan? Kita tak tahu. Support aku. Subscribe channel aku, like, komen. Korang bagi je komen-komen, nak komen apa nak aku buat lepas ni. Aku tak ada masalah. Boleh ada masa aku buat semua. So untuk korang aku akan buat semua, okey? Jangan risau. So kita teruskan dengan kad kita. BP03 kita. Ultraman Nexus. Belial. Build up. Double Rare. Ultraman Belial. G. Ini apa ni? Ops ke Nexus. Scene card Nexus. Kad biasa. Belial. Arc. Cantiknya double rare ni. Tengok geng. Ini daripada illustration orang lain Aku rasa dalam ni banyak illustration daripada orang lain lah. Ini Kazumasa Yasukuni. Cantik. Gambar murah ni. Cantik memang cantik. Thumbs up Yang buat kad ni memang thumbs up. Ya, cantik Kali ni punya art cantik. Ini apa ni geng? Ini double R. Triple R. Triple R ni geng. Triple R ni cantik ni. Kita tengok kita cabut susu Bismillahirrahmanirrahim. Allahu Akbar. Cantiknya triple R dia. Shiny ni kasi. Itu punya mesin tak boleh buat apa. Cantik kan? Tengok dia punya shiny dia. Kad dia harap tak ada defect kan. Okey. Belial kad biasa. Kita teruskan. Kita teruskan membuka packnya. 2 pack lagi. Hingga Mephisto. Cantik.
Art biasa pun aku rasa dia cantik lah. Tak, nampak? Ini illustration dia daripada Akiro Miyano. Singkat. Kad barcode. Deka. Hyperzeton. Nampak? Ini orang lain pula. Kisuke. Tapi cantik lah. Aku suka. Cantik. Nampak? Tadi dia every pack dia akan ada hit lah. Every pack dia akan ada hit. Don't worry. So yang mana korang nak try pack by pack, aku rasa okay. Should try lah ni. Sebab BP03 ni baru lagi. Aku rasa akan release BP04 pula lepas ni. Aku tak sure bila. Tapi BP04 pun aku rasa nice juga ni. Tapi tunggulah. Aku dengar starter deck yang baru pun ada. Yang gambar Ultraman baru Omega dengan Arc ada kat starter deck. So, nanti kita akan tengok macam mana. Ultraman Z Velia Kaiju Double R.O. Okay, ni aku tak tahu nama dia. Dia tulis kat sini FMU Double R.O. Oh, dia ada shining lah. Kalau kat atas ni gelap. Macam ni nampak pop dia nampak. Cantik kan? Cantik. Mebius. Belial Korea. Mega Belial lagi. Singkat lagi Belial. Ultraman Nexus. Cantik. Kita ada lagi berbaki lagi beberapa kotak lagi kita simpan kat tepi. Okey. Kotak lagi kita simpan tepi macam tu. Sorry lah geng, saya pun newbie juga dalam benda-benda macam ni. Kan? Kita benda baru belajar. Korang jangan lupa support aku. Kita sama-sama support.
cut. Korang semua last 3 pack. Satu box dah habis. Last 3 pack. Kosong buka. Review terus. Dah boleh. Oh, itu je hit dia. Itu saja dia. Itu saja hit dia. So ada yang komen dia yang cantik. Komen dia pun cantik je. Komen dia kat sini. Untuk aku komen dia memang ada yang cantik. Memang cantik. Tapi macam mana? Benda tu kita simpan je. Komen kan. Sekali aku main deck di tournament, buat satu deck yang orang kata untuk tournament lah. Deck tournament kan. Betul tak? So kali ini aku akan tunjuk singkat yang ada. Singkat G, Deka, build art dengan art. Ni Deka lagi ke art, Belia, Ops, Nexus, G, Deka, Gingar dengan Jingbot, art, Belia dengan Belia. Okay, kat sini. Untuk triple R aku akan tunjuk yang ni. Dia ada 2. Triple R aku dapat 2 tadi. Triple R aku dapat yalah, Triple R 2. Aku dapat Nexus ni. Ni cantik Ni cantik. Dengan ni. Cantik. Untuk R aku dapat 1, 2. Ini cantik. Aku suka kad yang jenis macam ni, yang dia terbang-terbang. Belia, King, G, Mebius, Straton dengan Deka dengan Ginga. Cantik. Untuk double R, kita pergi double R. Double R ni cantik juga. Quite nice dia punya art pun. Beza dengan yang 02 dengan 01. Tengok ni. Oh, cantik. Ini hit aku tunjuk aku dapat daripada booster box. Sultan. Ni Ginga. Ginga no. Inilah paling cantik untuk aku rasa ini paling cantik. Paling cantik ni. Dengan ni. Aku ada 2 tau. Sorry. Ada 2 batuk pula. Ada 2 dapat aku dapat duplicate yang ni. Aku bagi 1 lah untuk giveaway kan. Kalau korang nak aku bagi. Aku ada Ops dengan macam ni. So untuk AP, tada, AP dia. Ini cantik kan? AP dia. Umpan cantik gila.
aku suka AP ni. Ini AP dan last but not least, aku punya favourite juga untuk yang jahat kan. Cantik tu, UR. Gila geng. Aku dapat hit yang ni untuk booster box. Booster box tau. Depan version aku dapat yang ni hit. So untuk korang yang berminat, belilah ni, okay? Tolonglah beli benda ni. Cantik gila art dia. Okay geng, kita ada lagi untuk review box. Tunggu dekat next video. Okay geng, next video akan datang. Aku akan review box yang kat depan ni, tengah pusing-pusing ni. Aku rasa korang nampak box apa kan. Ini box 15 anniversary untuk Ultraman Zero, iaitu box EXS01. Okay geng, jangan lupa follow, tekan je butang loceng tu, percuma je korang tekan butang subscribe, butang loceng, like, comment, share, komen apa yang korang nak lepas ni. Kalau ada figure lepas ni, aku akan review figure Blokis ke apa ke, Blokis ke apa, tak kisahlah, Keyplay ke apa semua yang aku ada kat rumah ni. Aku ada lagi Blokis tak buka kan, aku akan review. Lepas tu aku akan review last price untuk Ichiban Kuji daripada Kaio. Jangan risau, ada juga. Yang penting aku nak buat ini dulu. Aku akan buat untuk next video ni geng. Bye bye. Terima kasih support. Terima kasih geng.